Ada yang belum hadir? Yang masih berada di luar? Semua ada kan? Siapa? Nasri, bagaimana dah? Nasri. Masyarakat Majmuk. Ambil kursi di mana? Okey, kita teruskan perbincangan kertas 2 untuk SPM ulangan tahun 2022. Buka buku kerja kamu muka surat 46. Coba lihat soalan pertama. Jika sudah minta kamu jawab nih. Masa cuti yang lalu ada jawab? Soalan ini 5 markah. Kira banyak nih markanya nih. So macam biasa kamu kena tuliskan perkara-perkara penting yang terdapat di dalam soalan. Kita lihat di sini. Perkara penting yang pertama, bilangan jualan buku. Yang ini adalah bilangan jualan buku. Okay. Pada bulan Mac adalah 4 kali bilangan bulan Februari. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah bilangan jualan buku pada Februari dan Mac adalah 2 kali bilangan bulan Januari. So soalannya adalah kamu diminta, bukan, ada lagi maklumat, minta maaf, diberi bilangan bulan Januari 400 naskah. So nanti dalam exam pastikan kamu highlight ataupun gariskan maklumat penting ini. So dengan menggunakan kaedah penggantian, ada syarat di sana dalam soalan, guna kaedah penggantian. Guna kaedah lain tidak ada markah. Kaedah penggantian atau penghapusan, hitung bilangan jualan. Maksudnya kamu kena campurkan bilangan buku yang dijual pada bulan Januari, Februari dan Mac. Okey, kamu cuba dahulu. Siapa yang sudah jawab? Angkat tangan. 1-2 orang saja. Yang lain, masa cuti buat apa? Menghargai masa cuti. Dia cuti sungguh-sungguh. Ingat, tinggal sebulan lebih dia lagi ni. Okey, cuba dulu. 2 minit. Kamu kena wakilkan dahulu setiap bulan itu dengan satu unknown. Kalau Januari letaklah J, Februari F, Mac kamu wakilkan dengan M. Sebab soalannya kamu kena guna kaedah penggantian ataupun penghapusan untuk mendapatkan nilai unknown yang belum diketahui. Cuba dahulu. So yang ini kamu letaklah di sini M, yang ini F, F kecil pun boleh, F besar pun boleh, Januari J. Okey, maklumat yang pertama, yang paling atas, M adalah 4 kali jualan buku ataupun bilangan jualan majalah pada bulan Februari. So kamu kena bina satu persamaan mewakili pernyataan tersebut. Apa persamaannya? M sama dengan 4F. Dapat 1 markah. Mesti ada ni ya. M sama dengan 4F. 1 markah. Itu untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan seterusnya, F campur ataupun F tambah M sama dengan 2 kali bilangan Januari kan? Maka F tambah M sama dengan 2J.
Sekarang dalam soalan jejari pula J. Minta maaf, Januari. Ini kalau biasa J ni dalam topik bulatan jejari. Okey, J adalah Januari. Diberikan J itu 400 naskah. 400 naskah. Masukkan 400 tu di sini. Kamu teruskan pengiraan. Kita ada sudah dua persamaan ni. Persamaan pertama, persamaan kedua. Gantikan nilai Januari bilangan jualan buku ataupun majalah. J itu merujuk kepada 400. Gantikan nilainya di sini. So persamaan dua ini akan jadi F tambah M sama dengan 2 darab 400 berapa? 800. Tuliskan. F tambah M sama dengan 800. Ini jadi persamaan yang ketiga pun boleh. Okay, lihat persamaan pertama. M sebagai unknown. M sebagai perkara rumus. Ambilkan nilai M sama dengan 4F ni, masuk di sini. M 4F ganti di sini. So, untuk soalan persamaan yang ketiga akan jadi F tambah 4F sama dengan 800. Persamaan pertama masuk ke dalam persamaan yang ketiga. F tambah 4F sama dengan F tambah 4F berapa anak-anak? 5F. Jangan tulis sana 4F kuasa 2. 5F. Maka cari nilai F dahulu, iaitu bilangan buku pada bulan Februari. 800 bahagi 5 berapa? 160. Dapat markah yang ketiga. Di sini markah pertama, di sini markah kedua, di sini markah ketiga. Soalan ini berapa markah? Maksudnya ada jalan kerja yang belum selesai. Ambil nilai F, kamu masukkan ke dalam persamaan mana? Lagi bagus persamaan pertama. Sebab di sini nilai F, masukkan 160, 4 darab 160 akan dapat nilai M. Okay. Dapatkan nilai M. M sama dengan 4 darab 160 sama dengan berapa? 640. Tapi soalannya, baca balik. Hitung bilangan jualan ketiga-tiga bulan. So, kamu kena tambahkan bilangan jualan pada Januari, Februari dan juga Mac. Sebab kamu hanya baru dapat markah yang keempat. Markah yang kelima, cari hasil tambah ketiga-tiga bulan. Iaitu 400 tambah 160 tambah 640 sama dengan 1,200. Dapat markah penuh. Ini adalah salah satu contoh soalan persamaan serentak yang menggunakan kaedah penggantian ataupun penghapusan. Tapi yang ini sebenarnya penggantian saja. Penghapusan pun boleh kamu buat. Ini adalah guna kaedah penggantian, iaitu persamaan pertama ganti masuk ke dalam persamaan ketiga. Kalau guna kaedah pemansuhan, lain lagi. Pemansuhan ataupun penghapusan. Itu kaedah yang satu lagi. Kamu kena samakan unknown yang ingin dihapuskan, iaitu nanti kamu cuba pengiraannya macam mana supaya kamu dapat dua kaedah yang berbeza yang menghasilkan jawapan yang sama. So, yang di sini kita bincang menggunakan kaedah penggantian sahaja. Tapi boleh guna dua-dua, penggantian atau penghapusan. Ada pertanyaan? Okey, beralih kepada soalan yang kedua.
Cuba dahulu. Dalam 1 minit boleh ni? 1 minit ke 2 minit? 2 minit lah. Okay, nyatakan persamaan garis lurus KM. Kita lihat dulu apakah maklumat yang diberikan dalam soalan. Raja menunjukkan segitiga JKM dan satu garis lurus MN dilukis pada suatu sata kartes. Diberikan garis lurus JK selari dengan garis lurus MN. Ini JK dengan MN. So nanti dalam exam kalau dengar ataupun kalau nampak perkataan selari, ini ya selari, kamu tandalah pada soalan dia punya jadual ni atau muraja ni dengan simbol selari. Senang untuk rujuk. Berbanding kalau kamu baca balik soalan. So daripada raja tersebut kamu nampak sudah, oh tandaan anak panah itu merujuk kepada garis selari. Seterusnya garis lurus KM ini. KM selari dengan paksi mencancang paksi Y. So tandakan juga. Tandakan juga. Tapi kalau selari pasangan yang berbeza, bilangan anak panahnya. Begitu. Dan diberikan panjang KM 13 unit, kamu letakkan di sini. 13. Maksudnya mana-mana yang ada dalam soalan tersebut, kita sudah transferkan maklumatnya ke dalam rajah. Semuanya ada di sini. Bila sudah lengkap di sini, yang di sini sudah tidak perlu baca. Oke, tinggal cari. Nyatakan persamaan garis lurus KM. Ini, garis lurus KM. Suatu garis yang mencancang selari dengan paksi Y. Cikgu sudah bincang tempoh hari ini dalam kelas. Kamu kena lihat garis tersebut, dia bersilang pada paksi apa? Ini. Dia bersilang pada paksi X. Pada persilangan ini nilai X berapa? Maka apakah persamaan ini? X sama dengan 10. Well done. Oke, terus saja tulis. Sebab satu markah nih. Satu markah. Tidak ada pengiraan. Tulis saja. X sama dengan 10. Tidak semestinya garis lurus mesti guna Y sama dengan MX tambah C. Tidak semestinya. Kalau untuk case yang ini, ianya selari dengan paksi Y, maka persamaannya X sama dengan persilangannya, yaitu pintasan pada paksi X. Nilai X sama dengan 10. Satu markah diperolehi tanpa pengiraan. Hanya lihat gambar raja sahaja. Ada 3 markah lagi untuk dapatkan persamaan garis lurus MN. MN yang ini. So kita sudah wakilkan MN dan KJ selari. Apa konsep selari? Apa yang sama untuk kedua-dua garis ini? Apa yang sama? Kecerunan. Well done. So untuk dapatkan kecerunan MN, kamu hanya berpandukan kecerunan JK. Masalahnya, macam mana cari kecerunan JK? Apa yang diperlukan?
Rumus. Bagus. Apakah rumus kecerunan? M sama dengan Y2 Y1 X2 X1. Masalah yang kedua, mana Y2, mana Y1? Kita perlukan koordinat. Koordinat K dan koordinat J. Yang senang J. Nyatakan koordinat J. 08 ke 80? Baca pada paksi X dahulu baru paksi Y. Maka di sini koordinatnya adalah 08. K pula 10. Dari mana datang 10? Ni nah, itih bilang orang dusun. Senyum nih si Audrey kalau dia bilang itih. 13 di mana? Ni nah. Tinggi dia ni 13 unit dalam soalan. Sebab itu cikgu sudah tulis awal-awal. Maksudnya ketinggian K pada paksi Y 13 unit. Apa tadi koordinat K? 10, 13. So jadikanlah 13 sebagai Y2, 8 sebagai Y1, 10 sebagai X2, X1-nya sifar. Cuba dapatkan kecerunan. 13 tolak 8 bahagi 10 tolak sifar. Berapa? Buat dalam pecahan lagi bagus. 5 per 10. Berikan pecahan teringkas 1/2. Cikgu tidak tunjuk sudah 5 per 10 sebab 5 per 10 dia punya pecahan setara yang paling ringkas adalah 1/2. So 1/2 ini dapat 1 markah nih. Tapi soalannya 3 markah. Apa lagi diperlukan? Sebab untuk persamaan garis lurus yang condong seperti itu, kita perlukan bentuk yang ini. Y sama dengan MX tambah C. M sudah ada, C belum. Apakah rumus untuk mencari C? By the way, C itu apa? C pintasan Y. Well done. Maka rumusnya ini. C sama dengan Y tolak MX. 10 kosong. Baru betul. So kosong. X-nya 10. Baru betul. Kan kalau cikgu panjangkan yang ini, dia punya garis ke bawah. Di sini negatif 5 nih. So C-nya adalah negatif 5. Baru betul. Minta maaf. Tadi kita ambil untuk dapatkan pintasan Y di sini. Okey. Masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 1/2 X tolak 5. Baru betul. Bolehkah tidak kalau dalam exam cikgu guna yang ini? Bolehkah tidak? Boleh? Bolehkah? Boleh. Dua-dua ni betul ni. Ini 1 markah, 1 markah di sini. Alright? Boleh faham? Okay, cikgu ulang sekali lagi. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus, oleh kerana MM dan KJ ini selari, kita perlukan kecerunan KJ. Kita perlukan kecerunan KJ. So, gunakan kecerunan ini dan juga koordinat ini untuk mendapatkan pintasan Y ataupun C yang ini. Mesti guna koordinat pada titik M, iaitu 10 sifar. Tidak boleh guna yang ini. Silap yang tadi. So, inilah persamaan untuk garis lurus MN.
Kecurunannya sama dengan kecurunan KJ. Dia punya pintasannya adalah negatif 5. Okey? Itu saja. Ada pertanyaan? Right. Teruskan. Soalan nombor 3. Raja menunjukkan satu bulatan. Kamu kena gunakan nilai pi-nya adalah 22/7. Maksudnya tidak boleh guna 3.142 walaupun nilainya setara. Jejari bulatan. Tentukan jejari bulatan ada di sini. Ini nah jejari bulatan. Jika luas kawasan berlorek, nilai yang ini adalah 115.5 cm persegi. Cari jejari. Guna rumus. Apa rumusnya? Pi J kuasa 2. Tapi perlu darab dengan theta per dengan 360. Sebab untuk mendapatkan luas sektor, ini kan luas sektor. Luas sektor adalah sebahagian daripada luas bulatan. Berdasarkan nisbah sudut yang ada di sini terhadap satu putaran lengkap. So cari dulu sudut di sini. 360 tolak 240 berapa? 120. Tidak payah buat pengiraan. Tulis saja 120. Kalau tidak nampak di sana, kamu boleh letak di luar. Di sini. 120. Kegunaannya adalah untuk kita dapatkan yang ini. Luas sektor adalah theta per 360 darab pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. So tetanya adalah 120 perkan dengan 360 pi guna ini 22/7. Jejarinya kamu kena cari berdasarkan luas yang diberikan 115.5. Tunjuk yang ini dapat 1 markah. Soalan ini 2 markah nih. Tunjuk ini saja layak sudah 1 markah. Ataupun kalau kamu tunjukkan yang ini, J sama dengan punca kuasa 2 terhadap 115.5 darab 360 darab 7 bahagi 120 darjah darab 22. Salah satunya antara dua yang ini, kalau ada dalam jalan kerja, dapat 1 markah. Nawara, tidur ke tu? Good morning. Okey, masukkan nilai, tekan kalkulator, dapatkan jejarinya. 10.5 cm. Dapat markah yang kedua. Well done. Kena mahir guna kalkulator. Kalau kamu tekan ini pada kalkulator, jangan lupa untuk libatkan tanda kurung di sini. So tipsnya adalah kamu selesaikan dahulu yang di atas, bahagi yang di bawah, hasil bahaginya baru punca kuasa 2 kan. Okey, soalan seterusnya, panjang lengkok LM, lengkok minor yang ini. Lengkok minor adalah sebahagian daripada lilitan bulatan. Arnil, Ohio, mata merah sudah.
So cari panjang lengkok. Rumus panjang lengkok 2 pi. Bukan, lilitan bulatan, minta maaf. Lilitan bulatan rumusnya 2 pi j. Maka panjang lengkok adalah theta per 360 darab lilitan bulatan. So panjang lengkok LM. Okey, panjang lengkok LM adalah theta per 360 darab 2 pi j. Rumus ini belum ada markah. Kamu masukkan nilainya. Theta ambil 120 darab 2 darab 22 per 7. Gunakan jejari yang diperolehi tadi dalam soalan A. 10.5. Terus tekan kalkulator. Tekan. Nek, dapat berapa? Dah nampak? Jadi terpaksa lah cikgu begini ni. Kamu lah berusaha berdiri begitu. Kalau cikgu berdiri di luar. Nampak kan? Ya, ini. Minta maaf kalau terlindung. Tekan berapa? 22, well done. Itulah jawapannya. Siapa yang sudah siap, buat saya makan. 22 unitnya cm. So markah pertama di sini K1, markah kedua di sini N1. Di sini K1 ataupun di sini yang ini N1. Yang ini K1, yang ini N1. K kemahiran mengira. N jawapan akhir, nilai. Alright? Ada masalah? Okey, soalan seterusnya. Soalan nomor 4. Yang ini bab keuangan. Favorite kelas 5K1 ni. Kamu kan kelas perakaunan, perniagaan, belajar lagi ekonomi. Tidak kan perniagaan? 5K3. Ekonomi lebih kurang tu. Perakaunan. Okey, garis maklumat penting. Prinsipalnya berapa? 10,000. Maka tanda di sini P. Tahunnya berapa? Sini. Kadar di sini. R. Ada ni perkataan ni, faedah di compound. Maksudnya bilangan di compound setahun berapa? Bukan 3. Kalau 3 bulan sekali dikumpul, berapa bilangan di compound? 4 kali. Macam mana tahu? 12 bahagi 3. Maka N-nya adalah 4. 12 bahagi 3. Belum. Mana 4? 12 bahagi 3, 4. Tapi itu belum menjawab soalan. Soalannya adalah hitung jumlah faedah yang diperolehi oleh Sarah. Yes, sila. Belum lagi. Jawapannya banyak. 600 lebih ni. Kira dulu anak-anak. Rumusnya apa? Airel, apa rumusnya? Ini Airel kalau dah tahu ni, yang lain pun blur-blur ni. Guna rumus apa? Compound. MV. MV itu apa anak-anak? MV. Matched value, nilai matang. Sama dengan P. Principal. Darab dengan
1 tambah R bahagi N. Tutup kurungan kuasa N darab T. Nah, kalau ni dah hafal menangis. 3 markah. Baru masukkan nilai. Masukkan nilai 10,000. 1 tambah R, jangan guna R yang ini ya, 3%. Tukarkan kepada perpuluhan, 0,03. 3/100 maksudnya 3 bahagi 100. 3/100. Nih, 3% adalah 3/100 sama dengan 0,03. So, guna ni. N-nya 4. N darab T 4 darab 2. 4 darab 2. Bolehlah kamu terus ambil dia 8. Okey, terus tekan kalkulator. Berapa kamu dapat? Berapa anak-anak? Pandai katakan kalkulator tu. 10,615. 99 sen. Kalau dapat dibundar, bundarkan kepada 10 sen yang terhampir. Janganlah kamu letak kalau tiba-tiba nombornya dalam kalkulator 9.58. Macam mana baca tu kalau duit? Okay. So jawapannya adalah RM10,615.99. Ini adalah bilangan duit yang bilangan duit yang dimiliki oleh Puan Sarah selepas 2 tahun. Soalannya adalah cari jumlah faedah. So ambil nilai ini, tolak dengan simpanan awalnya. Ini tolak 10,000. Barulah mendapat jawapan, iaitu jumlah faedah. Sama dengan ini. Tolak 10,000. So jawapan dia RM615 dan 99 sen. Di sini 1 markah. Di sini 1 markah. Di sini 1 markah. Di sini K1, K1, N1. So 3 markah. Faham? So, dalam soalan nanti, kalau dalam exam, kamu kena baca apakah kehendak soalan. Kadang-kadang soalan minta berapakah jumlah duit. Kalau dia sekadar minta jumlah wang simpanan pada akhir tahun kedua, setakat ini saja pengiraannya. Kalau melibatkan faedah compound. Kalau dia tanya cari jumlah faedah, kamu kena cari perbezaan. Jumlah wang yang dia miliki selepas 2 tahun, tolak dengan simpanan awalnya. So inilah yang dikehendaki dalam soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 5. Terelasi. Raja menunjukkan teselasi. Teselasi yang terdiri daripada beberapa segitiga bersudut tegak. Diberi luas segitiga PQR. Ini saja. Luasnya adalah 7.5 cm persegi. Panjang QR adalah 2 cm lebih panjang berbanding PQ. PQ berapa dalam gambar raja? X. Maka QR berapa? 2X salah. 2 QR salah. 2 tambah X yang betul. Baca soalan.
Okey. 2 tambah X. Bukan 2X lah. Kalau 2X itu adalah 2 kali ganda. Ini dia bilang 2 kali lebih daripada. So yang ni cikgu tulis di sinilah. Dah muat. Buatkan ni tulisan cikgu ni. 2 tambah X. Ujung-ujung sudah tu. Ujung sana. 2 tambah X. Soalan cari Y. Y di sini. Ketinggian ini sama dengan ketinggian yang ini. Maka perwakilan Y merujuk kepada nilai panjang QR adalah Y sama dengan 2 kali panjang QR. Di mana QR adalah 2 tambah X. Kamu bolehlah kasih kembang yang ini jadi begini. 4 tambah X. Soalan suruh cari Y, tapi nilai Y belum lengkap. Selagi mana kamu tidak dapat cari nilai X, kamu cari nilai X berpandukan kepada rumus luas segitiga. Luasnya ada di sini. Ini tapak, ini tinggi segitiga. 1/2 darab X darab 2 tambah X sama dengan 7.5. Cuba buat sekarang. Aisyah jangan mengelamun. Alright. Tengah merawat ke tu? Alright. Okey, 1/2 darab X darab 2 tambah X sama dengan 7.5. Hati-hati dalam exam, X dan darab kamu kena bezakan. Jangan pula X-nya macam darab, nanti kamu yang keliru sendiri. So X kamu buat terherot sedikit. Macam italik lah, italik sedikit. Berbanding dengan darab. Ya? Berapa kamu dapat? 5. Woi. Kenapa boleh 5? Cari dulu. Yang ini perlu kamu apa ni? Dia membentuk kuadratik. Betul. Sebab bila X darab X akan jadi X kuasa 2 ni. Okey. Kamu pindahkan dulu ni 1/2. Darab ke sebelah. 15. Right? So yang di sebelah kiri tinggal 2X sebab X darab 2. Kemudian X darab X. X kuasa 2. Sama dengan 15. Pindahkan 15 ke sebelah kiri akan jadi tolak. Kemudian cikgu susun dia dalam bentuk ini. Bentuk persamaan kuadratik. Faktorkan. Mahir untuk faktorkan. 15 kamu guna dia sama ada sifir 1 darab 15 ataupun 3 darab 5. Kalau kamu ambil 1 dan 15, kalau tambah ini jadi 16, kalau tolak jadi 14. Di sini kan 2. Maka sifir ini tidak boleh. Kamu ambil yang ini. Kalau tambah jadi 8, tapi kalau tolak 5 tolak 3 akan jadi 2. So kamu akan pilih kombinasi sifir 3 dan 5. Saat kamu faktorkan, kamu kena berpandukan kepada yang ini. Okey, faktorkan kepada X tolak 3, X tambah 5 sama dengan sifar. Jadi X ada 2 nilai ni. X yang pertama berapa? 3. X yang kedua
negatif 5. Faham yang itu? Cikgu samakan dengan ini. X tolak 3 sama dengan sifar, maka X sama dengan 3. X tambah 5 sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif 5. Antara 3 dan negatif 5, apakah nilai X yang sebenar? Kenapa bukan negatif 5? Kita abaikan kerana jarak mustahil dalam bentuk negatif. Kan kalau yang ni jarak PQ negatif 5, tidak logik. So ini kamu kena abai. Mesti tulis abai. Kena tulislah abai dalam exam nanti. Kena tulis abai. So ambil nilai X sama dengan 3. Tak nampak? Minta maaf, ini pun ada backnya ni. Awal betul juga. Kita letak sini lah, dibaring dulu. Oke, sekarang masukkan 3-nya di sini. Berapa? Masukkan 3 di sini. 4 tambah 2 darab 3, 10. Maka Y sama dengan 4 tambah 2 darab 3 kan 6. Maka 4 tambah 6, 10. Yang ini ni Maka Y sama dengan 10 cm. Markanya di mana? Yang ini satu markah di sini. Yang ini dapat satu markah. Yang ini dapat satu markah. Di sini dapat satu markah lagi. 5 markah. Dapat? Boleh faham? Ya. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Okey, isi jawapan. Anti jadian dan akibat. Dalam pernyataan ini, dia dalam bentuk jika, P, maka, Q. So, anti jadiannya apa? Anti jadiannya. Anti jadian. Tidak ada sudah jika-jika. Nilainya adalah P, Q. So, ini kan P. Ini P, ini Q. Jangan lupa. Kalau yang ada jika itu kan songsangan akas dan kontrapositif. Jangan keliru, Yang sedang tidur, anakku Sazali, dengarlah. Bangun. Masa ini dia perbincangan. Nanti dalam exam dah akan tidur juga. Okey. So P-nya apa tadi? Apa P? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B kuasa 2. Faham sudah? Anti jadian dan akibat. Sebab yang ini kan pernyataan. Maka anti jadian yang awal. Akibatnya maka. Alright. Maka untuk akibatnya adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Markah percuma anak-anak. Janganlah ditinggalkan.
Yang ada Abel bilang tadi, jika dan maka, yang ini akas songsangan. Soalan percubaan baru-baru ni pun keluar begini. Nah, cuba dulu. Apa anu? Dia punya sebutkan jawapan. Dia begini. Guna yang ni, pernyataan akas PAS songsangan K kontrapositif. Jika P maka Q. Jika Q maka P. Jika bukan P maka bukan Q. Ini minta maaf. Itu songsangan tu. Ke bawah sikit. Maka kontrapositifnya adalah jika bukan Q maka bukan P. Yes. Yang ini kalau melibatkan bukan, janganlah kamu guna perkataan. Kamu gantikan dengan simbol tidak sama. Dalam peperiksaan baru-baru ini, ada yang menggantikan hanya menggunakan perkataan bukan. Tidak boleh. Dia mesti guna simbol tidak sama dengan. So, akasnya apa tadi? Jika jangan lagi Q. Apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Mesti ada koma. Barulah maka A kuasa 2 tolak B kuasa 2, A tolak B kuasa 2. Yang ini akas. Songsangan di bawah. Rujuk balik. Jika A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tidak sama dengan, baru betul, A tolak B kuasa 2, maka A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tidak sama dengan ini. Barulah dapat 2 markah. Soalan yang sama dalam percubaan baru-baru ini keluar benda yang sama. Ada pertanyaan? Belum tidak rehat. Terus, keke jalan terus. Masa itu emas. Raja 5. Kejap lagi kamu rehat. Raja 5 menunjukkan graf tidak terarah. Ini senang. Yes. Paling pendek. Lukis satu graf terarah yang mewakili laluan terpendek. Ingat perkataan ataupun keywordnya terpendek. Kalau dia suruh lukis yang melibatkan graf rangkaian, guna pembaris. Dan bila kamu lukis, pastikan bentuknya sama seperti gambar raja asal. Janganlah kamu ubah. Contohnya kalau inilah jarak terpendek, bentuknya begini kan, tiba-tiba kamu buat pula lurus saja. Dahlah cantik. Kasih sama dia. Mana jarak terpendek? Daripada P kepada Q. P kepada Q. Bolehkah dia pergi PUQ? Boleh, tapi jauh. Kalau dia ambil lagi yang lain, tidak mau. Kalau dari sini pun lagi jauh. So, P kepada R kepada Q. Dia suruh lukiskan. Lukis graf terarah, 1 markah. Ingat terarah. Mesti ada anak panah. Guna pembarisan, tapi cikgu buat di depan dia oleh kerana paparan ini tidak ada pembaris.
So cikgu akan guna lakaran saja. Cikgu buat inilah. Ini P, kemudian kepada R, kemudian kepada Q. Anak panahnya begini. Mana? Boleh. Perlukah letak dia punya nilai di sini? Perlukah tidak? Tidak perlu. Kalau kamu letak, dia sudah jadi graf terarah berpemberat. So, buat biar begini saja, demi selamat. Ikut kehendak soalan. Ini baru satu markah. Satu markah. Dua markah lagi mana? Nyatakan jarak terpendek dalam km. Buat pengiraan. Jarak terpendek. So, jarak terpendek. Buat pengiraan. Sama dengan 6 tambah 5.3. Tunjuk yang ini saja layak satu markah. Markah kedua. Markah ketiga, hasil tambahnya berapa? 11,3 kilometer. Ini P1, ini K1, ini N1. Boleh, tidak ada masalah. Yang ini markah pengetahuan, kemahiran, markah nilai. Soalan 8. Pada suatu bulan tertentu, Armin menerima gaji 1,700, komisen sebagai ejen jualan sebanyak 987.60 sen. Perbelanjaan tetap dan tidak tetap Armin pada bulan itu masing-masing dinyatakan di sini. Soalan satu markah. Ini basic knowledge. Nyatakan satu perbelanjaan tidak tetap yang mungkin. Kamu rasa apa? Perbelanjaan tidak tetap. Kamu rasanya apa? Kalau kamu sebagai Armin? Hah? Komisen bukan. Dia perbelanjaan. Komisen ini masuk dalam account kan? Ini melancong. Well done. Satu. Apa lagi? Hah? Hiburan boleh. Makan dan minum boleh. Utility apa contoh? Bil elektrik boleh. Tapi kalau kamu jawab bayaran sewa bayaran kenderaan bulanan, tidak boleh. Sebab itu bayaran tetap. Sewa rumah bulanan pun tidak boleh. Itu tetap. Yang tidak tetap utility, current, air, apa lagi? Petrol. Sebab dia kan bekerja, sudah pasti naik kenderaan. Mungkin kalau dia naik bus, bolehlah. Taksi. Kan? Boleh kan? So yang ini dia basic knowledge. Kamu boleh fikir secara logik. Kamu ambillah apa-apa saja jawapan. Letaklah petrol. Ataupun petrol lah. Kalau dia ada kenderaan, bayaran petrol bulanan. Mungkin minggu ini dia isi 100. Minggu depan mungkin 10 ringgit. Kalau belum habis lagi yang minggu lepas. Ataupun makan dan minum, hiburan pun boleh. Tidak bayar banyak-banyak kah? Satu markah saja nih. Markah pengetahuan. Pengetahuan apa? Kamu tahu perbelanjaan tidak tetap itu apa? Okey, aliran tunai. Yang ini aliran tunai. Rumusnya. Rumusnya adalah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Pendapatannya berapa? Tambahkan 1,700 tambah dengan 987.60 sen tolak hasil tambah perbelanjaan tetap dan tidak tetap.
Di sini markah K1. Terus tekan kalkulator berapa? Betul, negatif. Berapa negatif, Ilya? Negatif 523 dan 30 sen. Kalau negatif aliran tunainya, kamu mesti nyatakan di bawah aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif. Di sini satu markah. Di sini lagi satu markah, 3 markah. Faham? Di sini markah nilai, di sini markah pengetahuan. Kamu tahu membezakan sekiranya hasil tolak pendapatan dan perbelanjaannya negatif, maka aliran tunai negatif. Okey, soalan seterusnya. Kita habiskan hari ini sampai soalan nombor berapa yang dapatlah? 10. Cuba dulu. Yang ni kamu coba. Jangan tidur. Mesti kuat semangat. Marvel tidur ke tu? Jangan tidur. Okey, yang ini kebarangkalian. Macam mana? Bab 3 dan 4. Kamu jumlahkan dahulu bilangan ahli yang mewakili kelab robotik. Berapa orang? Semua ni. Ini berapa? Ini 3 kan? Ini berapa? 1. Maka jumlahnya 4. Ini berapa? 1. Ini 1. Jumlahnya 2. Alright. Kemudian dalam soalan, 2 orang dipilih secara rawat daripada kedua-dua kelab untuk bertugas cari kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang ahli perempuan dipilih. Dipilih daripada kedua-dua kelab tersebut. Sekurang-kurangnya seorang perempuan dipilih. Cuba dulu buat gambar raja pokok. Buat gambar raja pokok. Kamu lengkapkan dia punya kebarangkalian. Coba. Satu per 8. Hai, kira dulu. Lengkapkan dulu ini. Apakah kebarangkalian di sini? Lengkapkan yang dalam kotak nih.
Kena lengkap dulu baru boleh kira. Okey, kotak ini apa nilainya? Lelaki 3/4. Sebab bilangan lelaki 3 orang daripada 4 orang ahli kelab robotik. Maka di sini 3/4. Maka perempuan berapa? 1/4. Untuk kelab STEM semuanya 1/2. Sebab satu lelaki satu perempuan. Betul? Okey, antara kesedaran yang ini, mana yang kita akan ambil? Ini tidak mahu kan? Sebab dia bilang sekurang-kurangnya seorang ahli perempuan dipilih, maka yang ini cukup padam. Yang ada P kita mau. Semua yang ini. Ini mau, ini pun mau. Sekurang-kurangnya seorang boleh, 2 orang pun boleh. So untuk dapatkan kebarangkalian ketiga-tiga yang ini, kamu kena darabkan 3/4 darab 1/2, tambahkan dengan hasil darab 1/4 darab 1/2, tambahkan lagi dengan hasil darab 1/4 darab 1/2. Cikgu tulis di sini. Kebarangkaliannya adalah ini, kebarangkalian. Sama dengan hasil darab 3/4 1/2 tambahkan dengan 1/4 darab 1/2 tambahkan lagi dengan 1/4 darab 1/2. Ini adalah 3/4 darab ini. Yang ini 1/4 darab 1/2. Yang ini 1/4 darab 1/2. So, jumlahkan. Dapat 5/8? Pastikan kamu kira yang betul. Dalam skema yang cikgu ada ni salah ni. So, kamu kira pengiraan yang di depan ni. Yang mana? Semua. Pastikan ada demi kurungan semua. Arnil, kira berapa? Kira dulu. Nah, 5/8. Senyum sudah Arnil. Heran deh, kenapa saya salah, dia bilang. Okey. Betul kan? 5/8. Barulah dapat 3 markah. Okey, markahnya yang mana dapat nih? Markahnya di sini. 1 markah, 1 markah, 1 markah. 3 markah ke semuanya. Ada pertanyaan untuk bab kebarangkalian? So, tipsnya adalah kamu kena dapatkan bilangan lelaki, bilangan perempuan dan bilangan keseluruhan kelab robotik. Untuk STEM pun begitu juga. Lelaki seorang kelab STEM, perempuan seorang kelab STEM, jumlah kelab STEM ahlinya 2 orang. So bolehlah kita pecahkan begini. Gambar raja pokok kena ada. Selain daripada gambar raja pokok ini, kamu kena lengkapkan pengiraan untuk mendapatkan jawapan akhir. Okey, soalan terakhir untuk hari ini. Soalan 10, kita habiskan bahagian A saja dahulu.
Bahagian A, bahagian B nanti hari Jumaat ataupun kelas yang akan datang. Cuba dulu. Ikan-ikan, betul, ubahan. Bentuk ubahan. Hari Sabtu nanti kamu ada kelas? Ada kan? Pastikan Gio kamu dapat A. Kalau dapat A, cikgu belum belanja. Cikgu azmain lah. Kita cari dulu duit. Okey, jenis ubahan. Kalau graf begini. Kalau graf begini. Ubahan apa nih? Dia ubahan ada dua saja. Langsung dan tidak langsung. Tidak langsung. Kalau begini langsung. Okey. Marga percuma. Tulislah di sini ubahan langsung. Tidak ada pengiraan. Markanya 1, P1. Kenapa langsung? Sebab peningkatan nilai Y bila X semakin besar, Y juga semakin besar. Begitu. Kalau tidak langsung, kalau X meningkat, Y berkurang. Yang ini dua-dua meningkatkan. Di sini contohnya. Kalau di sini nilainya mungkin X-nya 3, Y-nya mungkin 7 ataupun 7.5. Kalau X-nya 6, Y juga akan semakin bertambah 15. Maksudnya jika X meningkat, nilai Y juga meningkat, itu berkadar langsung ataupun berubah secara langsung. Kalau berubah secara tidak langsung ataupun berubah secara songsang, jika X nilainya meningkat, Y akan menurun. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau ubahan langsung tadi, kamu kena gantikan dengan simbol begini. Y berubah secara langsung terhadap X. Tapi yang ini belum lengkap lagi. Kamu kena dapatkan nilai K. Nilai K. Iman, apa kita perlu buat untuk yang ini? Tukarkan kepada Y sama dengan KX. Phoenix sudah Iman. Kenapa pula cikgu sebut nama saya ini? Dia bilang. Okey, ambil nilai Y-nya 15, X-nya ambil 6, cari nilai K. Sembilan kah? Cikgu pun belum kira nih. Salah, bukan 9. 2/5 ataupun 5/2. Masukkan nilai. Ini kan 15. K di sini 6. Maka K sama dengan 15/6 sama dengan 5/2 ataupun 2.5. Nilai K ini 1 markah baru. Soalan ini 2 markah. Kamu kena masukkan K ke dalam ini balik. So, jawapan akhirnya untuk menjawab soalan B1 adalah Y sama dengan 5/2 X. 5/2 X. Ataupun Y sama dengan 2.5 X.
Ini markah yang kedua. Okey, yang terakhir. Seterusnya, hitung nilai X jika Y-nya 40. So, kamu masukkan X-nya di sini, dapatkan nilai Y. Yes, darab saja. Y sama dengan 5/2. Bukan. Kita balik. Dia suruh cari nilai X. Ini 40. Di sini X. Yes. X sama dengan 80/5 dapat 16. Di sini satu markah. Di sini markah N1. Woi, tepuk tangan dia. Yeay, rehat habis. Gembira ada orang. Tadi masa perbincangan mata kuyuk-kuyuk semua. Macam-macam raut wajah kalau belajar math. Sengsara betul nggak kalau math nih? Macam ubat tidur kan? Dah tahu kalau belajar math ni cepat tidur je kau. Bagus lah. Anu. Penat tadi BJ. Segak ah. Tu segak kamu jadi cergas. Mana ada paling-paling turun naik tangga saja pun abang. Pumping. So kita sudah selesai untuk perbincangan bahagian A. Kelas yang akan datang kita akan bincang bahagian B dan C. Boleh? Alright. So masih ada tinggal beberapa minit untuk kamu lengkapkan pembetulan sekiranya belum lengkap. Kamu teruskan dahulu untuk jawab bahagian B dan C. Boleh? Cikgu tidak mahu nanti dalam kelas yang akan datang kamu hanya sekadar menyalin jawapan di depan. Kalau begitu cara belajarnya kamu akan hanya dapat 5 hingga 10% saja daripada perbincangan. Kamu kena buat dahulu, kemudian dalam kelas tinggal buat semakan. Mungkin masa kamu buat yang pertama, mungkin ada kamu buat kaedah yang salah ataupun ada yang kesalahfahaman yang perlu diperbaiki. Dalam perbincangan itulah yang perlu kamu kena kukuhkan pemahaman. Begitu. So, cikgu harap untuk tugasan seterusnya bahagian B dan bahagian C kamu kena buat terlebih dahulu. Alright, boleh? Okay.